Okay guys, so kembali lagi dengan video yang terbaru di mana video sebelum ni saya dah terangkan berkenaan tentang broker. Kali ni saya nak terangkan berkenaan tentang platform pula. Sebab apa? Walaupun korang dah daftar akaun dekat broker ni, korang tetap perlukan satu platform untuk login korang punya akaun dan mulakan trading. Dan untuk pengetahuan korang yang mana nak daftar Mukris punya circle ni, korang tak perlu bayar kat Mukris 1 sen pun. Korang hanya perlu open account di Broker Efek GT under Mukris dan deposit ke dalam account trading sendiri. Itu sahaja. Dan contoh untuk Broker Efek GT ni, dari segi deposit, withdrawal instant. Korang tak perlu nak tunggu lama, nak kena tunggu sehari baru withdraw masuk, semua tak ada. Deposit dan withdrawal adalah instant. Kalau contoh $500 ke bawah punya withdrawal tu, terus masuk punya bang. Tak kena nak tunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, tak ada. Okay? Dan dalam masa yang sama juga, kalau Broker Efek GT ni, leverage yang ada sesuai untuk korang yang suka layer. Sebab saya tahu ramai yang tengah tengok video saya ni, korang memang kaki layer. Walaupun saya dah nasihat banyak kali, jangan layer, korang layer juga. So leverage yang di offer oleh Broker Efek GT ni, yang pertama 1:2000 dan dia ada juga leverage 1:1000, 1:500 dan 1:200 dan 1:100. Dan korang boleh pilih leverage berapa yang korang nak. Dan kebanyakannya trader yang suka layer ni, diorang akan ambil 1:2000 punya leverage. Okey, jadi yang mana nak daftar akaun di Broker Efek GT ni, saya dah sediakan dah link kat bawah ni. Dan kalau korang nak support saya, boleh daftar menggunakan link kat bawah ni guys. Okey? Okay guys, so sebelum kita sambung ke video education kita kali ni, saya nak terangkan dulu yang mana tengah tengok video ni. Kalau korang belum daftar Mukris punya circle, korang boleh daftar sekarang. Kelas untuk yang dah daftar dengan circle Mukris ni, Mukris ada buat kelas mingguan secara percuma. Setiap Ahad malam, Mukris akan ajarkan macam mana you nak analisa the market, macam mana you nak cari kawasan yang sesuai untuk entry, macam mana you nak kawal money management. Dalam tu, Mukris akan terangkan semua A to Z untuk kita punya kelas setiap minggu nanti. Tu yang pertama. Yang kedua, kalau korang daftar circle Mukris ni, korang boleh masuk Mukris punya group discussion. Yang di mana group discussion ni, you nak tanya soalan, let's say lah, gold nak buy ke sell, betul ke you punya penandaan, adakah salah cara nak tanda ni, boleh tanya dalam tu dan Mukris akan bantu korang supaya korang boleh betulkan korang punya penandaan dan supaya korang boleh make profit sama-sama dalam kita punya group discussion tu. Okay? Yang ketiga, Mukris ada buat group education private khas untuk circle Mukris saja, di mana dalam group tu, Mukris akan susun banyak contoh teknik dominant breakout untuk korang ulang kaji. So let's say lah, you dah cuba analisa dominant breakout ni tapi tak faham. Video-video tu you boleh gunakan untuk backtest balik, untuk perfectkan you punya penandaan berkenaan teknik dominant breakout. Dan dalam masa yang sama, video decoding kelas yang lepas pun Mukris akan masuk ke dalam tu juga. So let's say lah, you terlepas kelas yang lepas ataupun nak check balik kelas yang lepas punya video, boleh tengok dalam group education private circle Mukris tu. Okay? Tu untuk kita punya private circle Mukris. So yang mana tengah tengok video ni, kalau korang nak daftar circle Mukris, korang boleh tengok dekat description ni ada satu link WhatsApp. Korang boleh WhatsApp Mukris dan bagi tahu Mukris, saya nak daftar circle Mukris sekarang. Okay? Okay guys, so kembali lagi dengan video yang terbaru di mana video sebelum ni saya dah terangkan berkenaan tentang broker. Kali ni saya nak terangkan berkenaan tentang platform pula. Sebab apa? Walaupun korang dah daftar akaun dekat broker ni, korang tetap perlukan satu platform untuk login korang punya akaun dan mulakan trading. So, untuk platform yang ada sekarang, kalau contoh you buka dekat Google ataupun App Store, banyak platform yang lain seperti MT4, MetaTrader 4 ataupun MT5, MetaTrader 5 ataupun C-Trader sekalipun. Cuma yang paling famous adalah MT5, which is MT5 ni dia adalah version yang lebih better daripada MT4. Dia ibarat macam iPhone yang lama dan iPhone yang baru lah. Kalau contoh MT4 ni version yang lama, manakala MT5 ni merupakan version yang baru. So ramai trader diorang akan pilih untuk menggunakan MT5, termasuk saya sekalipun. Saya akan gunakan MT5 untuk sambungkan saya punya account untuk mulakan trading. So bila mana contoh korang dah download aplikasi MetaTrader 5 ni, yang pertama sekali diorang akan arahkan untuk korang login dulu akaun korang yang korang dah daftar sebelum ni. Kalau contoh you dah berdaftar akaun dekat Broker Efek GT, Broker Efek GT ni dia akan hantar satu email detail login dekat you punya email. So dekat email tu you akan dapat dia punya login ID dan dia punya password. So login ID dan password tu lah akan kita gunakan untuk login dekat MT5 ni nanti. So contoh dekat sini, bila mana contoh kali pertama mungkin dia tak akan keluar lagi Efek GT. You kena search dekat sini dulu, FX GT. So bila dah search, dia akan keluar Efek GT Global Limited. Tinggal tekan je yang kat atas ni dan dekat sini you boleh masukkan dia punya login ID dan dia punya password. Bila mana you dah masukkan dia punya login ID dan password, barulah you boleh tekan untuk sambungkan you punya account ni dekat MT5. So, bila mana korang dah sambungkan korang punya account dekat MT5 ni, ni antara dia punya interface. Yang pertama, you guys akan nampak banyak benda yang ada dekat sini. Tapi jangan risau, saya akan terangkan satu persatu. Okay. So, kalau contoh daripada atas sampai bawah, ni saya akan terangkan yang atas dulu, lepas tu baru yang bawah. Dekat atas ni, kita ada yang pertama adalah time frame. Time frame ni, dia adalah tempoh masa untuk sesuatu candle tu terbentuk.
Kalau contoh dekat sini ada H1. H1 ni bermaksud dia ambil masa 1 jam untuk satu candlestick tu terbentuk. Manakala banyak lagi lah time frame lain, M30, M15 dan sebagainya lah. Cuma yang tu lebih dalam lagi, saya akan terangkan pada video yang seterusnya nanti. Tapi dekat sini ni, dia ada satu button untuk korang tukar korang punya time frame. Sebab trader ni ada trader yang dia suka trade di time frame H1, ada trader dia suka trade di time frame M15 dan M30. So dekat sini banyak time frame yang korang boleh gunakan. Cuma nanti saya akan terangkan dengan lebih dalam nanti. Okey, dekat sini juga kalau contoh korang tengok di bawah time frame tu, you akan nampak currency apa yang korang tengah nak trading sekarang ni. Kalau contoh dekat sini kita ada Euro USD. Sekarang ni saya tengah cuba nak trading dekat currency Euro USD. Saya tengah nak ambil profit dekat kadar pertukaran harga yang berbeza antara Euro dan USD ni. Kalau contoh saya beli sekarang pada kadar pertukaran 1.16822 point ni, anda kata dia naik ke atas sedikit pun saya dah ambil profit dah. Contoh. Manakala kalau kat atas ni juga korang boleh tengok ada satu logo yang macam sniper ni, korang boleh tengok kat sini untuk tengok jarak pergerakan yang harga dah pun bergerak. Contoh kat sini saya ambil kita punya tools ni. Katakanlah saya nak tarik daripada bawah, daripada candlestick yang biru ni sampailah dekat atas ni. Nampak? Dekat sini kita boleh tengok yang harga dah pun naik sebanyak 415 point. So daripada sini you tahulah berapa dah jarak pergerakan yang harga dah naik. Contoh. Okey. Manakala kat sebelah tepi ni kita boleh nampak ada satu logo yang macam F ni. Okey, F ni dia bukan logo yang lain. Tak. F ni merupakan indikator punya logo. Yang di mana indikator ni dia adalah tools yang ramai trader gunakan untuk trading. Cuma kalau saya personally saya tak gunakan indikator. Tapi kalau contoh ada trader kat luar sana yang guna indikator, diorang boleh tukarkan diorang punya indikator ni kat sini. Dekat logo F ni. Contoh, kalau saya tekan F ni, nampak? Dia boleh tambah main window. Saya tinggal tekan main window ni saja. Lepas tu, banyak indikator yang saya boleh pilih dekat sini. Cuma indikator ni pun korang kena belajar juga cara guna dia. Jangan main pakai je. Okay? So, ini untuk indikator. Manakala dekat atas ni, bahagian kanan ni, ini merupakan button untuk kita entry. Contoh, nampak kat sini, ini merupakan button untuk kita entry. Button untuk kita entry ni, kita boleh pilih lot sizing berapa yang kita nak masuk dan dekat sini kita boleh tekan sama ada nak buy ataupun nak sell. Contoh, saya tekan button ni dulu. Nampak? Dia boleh tulis berapa lot size yang saya nak masuk sama ada nak naikkan ke, nak turunkan ke, saya boleh tekan kat sini. Dan dekat sini saya boleh pilih sama ada saya nak jual ataupun saya tengah nak beli. Okey, itu untuk bahagian atas. Dan kalau contoh kalau tengok kat bawah ni guys, nampak tak ada dua garisan yang bergerak ni, merah dan biru. Okey. Ini merupakan harga bid dan ask. Okey, bid dan ask price ni, dia adalah harga bidaan belian yang paling tinggi, manakala ask merupakan harga bidaan jualan yang paling rendah, which is harga yang paling rendah diterima oleh seller adalah pada harga tersebut. Manakala harga paling tinggi yang diterima oleh buyer merupakan harga bid tu tadi. Okey? Dan manakala contoh kalau korang tengok kat sini ni, nampak tak ada ruang kosong antara dua garisan ni. Garisan merah dan biru ni ada satu ruangan. Ini merupakan spread. Dan inilah kadar pertukaran yang tengah naik ataupun tengah turun ni. Kadar belian yang berbeza, kadar jualan yang berbeza. Inilah yang tengah naik turun ni. So katakanlah kat sini ni, saya tengah membeli pada harga yang ada dekat sini ni. Andai kata harga membuat satu kenaikan, saya akan berada dalam keadaan keuntungan ataupun tengah make profit lah. Tapi andai kata saya tengah beli, lepas tu harga membuat satu penurunan, saya akan berada dalam keadaan kerugian. Ingat, trading ni tak mudah. Bukan ada profit je. Loss pun boleh jadi juga. Okay? So, tadi saya dah terangkan bahagian atas. Ni saya nak terangkan bahagian bawah pula. Dekat bawah ni, kalau korang tengok, dia ada tulis kat sini, dia ada quotes. Dia ada quotes yang pertama. Yang kedua adalah charts. Yang ketiga adalah trade. Okay, kat sini kita ada trade. Dan yang keempat ni, kita ada history. Dan yang kelima, kita ada setting. Okay, saya akan go through one by one. Yang pertama adalah dari segi quotes. Quotes ni adalah currency yang kita nak dagangkan. Contoh, katakanlah saya tekan quotes ni. Dekat sini, banyak lagi currency lain yang saya boleh trading. Kalau contoh, tadi saya tunjuk contoh Euro USD, betul? Antara Euro dan US Dollar. Manakala kalau contoh, saya nak berdagang dekat currency GBP USD, pun boleh juga. Saya tinggal pilih je. Sama ada saya nak pilih Great Britain Pound menentang US Dollar, ataupun saya nak berdagang kadar pertukaran antara AUD dan USD, pun boleh. Banyak lagi kadar currency, banyak lagi kadar pertukaran, banyak lagi currency yang saya boleh pilih untuk saya trading kadar pertukaran dia. Okay? So, itu untuk quotes. Manakala, untuk chart pula, contoh, bila mana saya dah pilih satu quotes yang saya nak entry ataupun satu currency yang saya nak trading, saya boleh tengok chart yang ada di currency tersebut. Sama ada chart dia ni tengah naik ataupun tengah nak turun. Saya tinggal tekan kat sini je, saya boleh pilih, nampak ada trade, chart, detail, statistik dan cancel. Saya tinggal tekan chart saja. Dekat sini saya boleh tengok, adakah sekarang ni saya dah dekat sini saya boleh gunakan chart ni untuk analisa. Sama ada price tengah nak naik, saya akan tandakan garisan.
ataupun kotak dan sebagainya. So, kalau contoh saya tekan chart tadi, dia akan bawa saya ke candlestick. So, bila mana saya tekan chart tadi, dia akan bawa saya ke graf antara Euro dan USD ni lah. Dan kita akan selalu analisa dekat bahagian chart ni. Okay? Sebab tadi bahagian quotes untuk kita pilih currency. Manakala untuk chart ni, tempat untuk kita jalankan kita punya analisa. Kita ada trade dekat sini. So, andai kata kita ada position ataupun kita tengah masuk buy ataupun sell, dekat bahagian trade ni, kita akan nampak akaun kita ni tengah running profit ataupun tengah running loss. Dekat sini dia ada tulis kita punya balance berapa. Berapa modal kita yang sekarang. Berapa equity yang tengah berlangsung. Dan berapa kita punya margin level. So dekat sini ni, untuk equity ni, kalau contoh baki ni baki akaun yang tengah ada lah. Tapi equity ni adalah baki yang tengah naik turun disebabkan position yang kita dah masuk. Katakanlah saya tengah masuk position buy dekat sini. Tapi tengah negatif $1, katakanlah contoh. Walaupun baki saya ada 1189, tapi dekat equity ni, dia akan tunjuk 1188. Sebab saya tengah negatif $1 dekat position yang saya dah masuk tadi. So, itulah equity punya function. So, dekat sini juga korang boleh tambah korang punya entry manually. Contoh, kalau saya tekan kat sini, walaupun bukan kat graph sekalipun, saya tekan button tambah atas ni. Katakanlah saya tekan button tambah atas ni, saya boleh masuk saya punya position. Dan saya boleh pilih sama ada currency apa yang saya nak masuk dekat atas ni. Ni contoh Okay, ni contoh saya boleh pilih currency apa yang saya nak masuk ke atas ni. Lot sizing yang berapa, market execution dan sell ataupun buy. Okay, itu yang saya boleh masuk. Itu yang saya boleh gunakan. Okay, itu kalau contoh saya nak entry manually lah. Tapi kalau contoh saya nak entry based on market yang tengah berlangsung, saya tinggal buka graph saja dan boleh tekan button entry kat atas ni je. Okay, dan dekat sini juga lupa saya nak ingatkan dekat sini ni ada satu logo. Kalau korang tengok sini ada triangle, circle dan juga rectangle. Dekat sini ni, you boleh pilih objek apa yang you nak masukkan. Sama ada nak gunakan teknik analisis ni, nak tandakan line ke, nak letak garisan lurus, garisan straight, nak letak kotak ke. Dia ada dekat bahagian objek ni. Kita tinggal tekan objek ni dan kita boleh pilih apa yang kita nak tandakan. Tinggal tekan add object dan banyak lagi objek yang lain. Okey? Boleh? Okey. Dan yang terakhir sekali adalah dekat bahagian setting ni lah. Dekat setting ni, korang boleh tukar korang punya account dekat sini. Contoh, kalau you guys nak tukar account, tinggal tekan je kat atas ni. Lepas tu tinggal pilih nak tukar akaun yang mana. Masukkanlah login detail macam biasa. So bila mana korang nak tukar akaun, tinggal tekan je atas ni dan korang boleh masukkan login detail akaun yang lain tu tadi. Dan dalam masa yang sama, jangan lupa yang mana tengah tengok video ni, kalau korang belum masuk dalam Telegram channel saya, korang boleh tekan je link kat description kat bawah ni, korang boleh masuk sekarang guys. Sebab apa? Dalam tu saya akan bagi tahu sama ada saya entry buy ataupun saya entry sell setiap hari. Dan kalau contoh saya ada live trade di TikTok pun, saya akan update dekat situ juga. So untuk update harian saya punya entry ataupun aktiviti yang saya buat, saya akan update dalam kita punya Telegram community. So yang mana belum masuk, link ada kat description kat bawah ni, korang boleh masuk je guys. Okay? So tengok video ni sampai habis. So itu saja untuk video kali ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Jumpa korang dalam video seterusnya dan jangan lupa yang mana belum join saya punya community, klik je link kat description ni dan jangan lupa yang mana nak support saya menggunakan broker FXGT, link ada kat description. See you guys in next video.